Assalamualaikum sahabat semua, apa khabar? Mudah-mudahan sihat semua ya. Kita berjumpa lagi di channel Masakan Noriana. Saya nak sharekan resipi simple je, resipi masak sotong sumbak Sotong sumbak telur ya. Ni telur ni kita hacurkan. Okey, ni bahan-bahannya ni semua ya. Saya masuk udang, kerek, ni serbuk lada hitam. Bawang holang ni saya cicang je dengan daun sup dengan sedikit cili padi ya. Ni bahan-bahannya. Ni bahan-bahannya kita tumis ya. Tumis baru masak je, tumis sekejap je sebab kita nak masuk dalam sotong ni ya. Sumbak dalam sotong ni. Okey. Bahan-bahannya untuk tumis sambal ya. Tumis sambal sotong ni bahan-bahannya sos cili, saya masuk repah kari 1 sudu ya. Air asam jawa, serai, halia 1 inci, serai 2 batang dengan ni bawang 2 ulas ya, bawang besar. Ni bahan-bahannya simple je. Masuklah gula, garam ya. Okey. Telur ni kita hacurkan ya. Telur rebus. Saya guna 4 biji telur je ya. Hacurkan telur ni sampai dia pecah lah. Ni saya guna sarung tangan ya, senang sikit kita hacurkan telur ni. Tumbak dalam sotong. Kalau besar-besar pula tak muat sotongnya. Kita hacurkan dulu. Telur ni dah lumak ya. Ni kita masuk ni, kita campurlah semua sekali dalam telur ni ya. Ni bawang holang ni saya cicang. Sebelah je saya guna bawang holang. Ni saya guna separuh je. Kerek. Udang ni saya masuk udang ya. Udang ni saya masuk sekor-sekor udang kecil ya. Gaul semua sekali ni. Ni daun sup dengan cili padi 1 biji je saya masuk. Kalau nak pedas lagi lebihkan cili padi. Tak apa ya. Gaul je. Okey, saya masukkan sedikit garam ya. Ni serbuk lada hitam ya. Masukkan sedikit serbuk lada hitam. Kita gaul lah. Okey, bahan yang kita buat ni kita tumis sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni jom kita tumis bahan yang tadi ya. Ni guna minyak sikit je ya. Sedikit minyak je. Ni pun kita tumis separuh masak je. Tak payah masak sangat lah kan. Ni tumis ni dalam 5 minit ya. Lagi separuh masak je. Dia dah masak ya. Ni bahagian sambal ni kita blender dulu ya. Bawang besar 2 ulas, halia 1 inci. Ni serai. Saya masukkan serai 2 batang ya. Kita blender ni dulu sementara yang kita goreng tadi ni sejuk dulu. Sejukkan dulu ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sumakkan sotong maksudnya. Masuk ni bahan yang kita masak tadi, masukkan dalam sotong ni. Ini masukkan kepala ya. Ni saya guna kocok ke gigi. Kocok dah kepala dia ni. Ni saya kocok. Dua batang kocok ke gigi ya. Kepala.
Di kanan ya. Siap ni ya. Neko je saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Tumis yang bahan blender tadi ya. Ni lada kering blender saya masuk 7 sudu ya. Ikut pedas masing-masing lah ya. Ni masukkan sos cili 2 sudu je. Ni saya masuk rempah kari ya, 1 sudu. Air akan jawa. Ikut kepedasan masing-masing lah ya. Nak masuk banyak mana ni. Ada kering ni. Ada kering blender. Dan gula ya. Masukkan gula 2 sudu. Garam 1 sudu. Ni saya masukkan perasa ya, 1 sudu. Rasa masuk ni ya. Ni saya masukkan bawang holland, bawang iris ya. 1 biji ya. Okay, sama ada masak kita boleh masuk potong ya. Alhamdulillah ada masak ya. Resipi simple je, resipi sotong sumbat telur. Alhamdulillah dah siap ya, resipi simple, resipi sotong sumbat telur ya. Kawan pun boleh buat ya. Resipi senang dan mudah je. Assalamualaikum sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Nurhana. Okay, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.